Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bersama saya Zaza. Saya Zaza berada di sini nak masuk dalam peti ais dan mencari makanan untuk berbuka puasa bersama husband. Jom ikut kami. Yang berada di sini nak masuk peti ais, apa yang ada dan pilihan yang kami pilih dalam ini. Jom ikut kami. Kita tutup dulu peti ais. Okay, husband dah tunggu sebab dia dah order meja dia ni. Azwan. Okay, nombor 1 ya. Orang pertama lah yang buat order di sini kot. Untuk hari ni. Alhamdulillah. Okay lah. Air belum sampai lagi sebab belum masuk waktu buka puasa. Yang ini kita bawa bekal juga lah. Yang dibeli bazar Ramadan. Yang ni set apa bang? Set apa? Ada udang. Macam-macam adalah makanan. Dia kata makanan kampung. Okey dah tu. Okey lah, kami nak buka nasi putih lauk kampung dahulu dalam peti ais ni. Sebentar lagi. Antara menunggu air, kita beri benda saja. Jangan lupa subscribe dan share komen YouTube dan tetap selalu sejuklah sekejap di dalam peti ais ni. Tetap selalu.